Dia pandang aku macam dia ni benci gila dekat aku. Dia cakap dengan suara yang garau, "Kau mau balik aku?" Macam dia betul-betul dekat sebelah aku. Lagi, aku nak cepat sampai. Ya Allah, time tu. Assalamualaikum and hello guys, welcome back to show my channel. Subscribe. So guys, pada video kali ni Mai akan bawa dua kisah seram. Macam biasalah, dua kan. Ini adalah video pertama pada bulan Mei. Mai shoot video ni pada 1 hari bulan Mei. So, video pertama pada bulan Mei. Okay. Pada korang yang belum subscribe channel Mai, korang boleh tekan butang subscribe di bawah supaya korang tak tertinggal kisah-kisah seram yang akan Mai share selepas ini. So, tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. Kisah yang pertama ni bertajuk Banglo Pemujaan. So, kisah ni bukan biasa-biasa. Kisah ni kisah luar biasa. Kisah ni jadi tahun 2015 dulu. Masa tu, aku kenal dengan seorang perempuan ni, nama dia Maya. Dia ni jenis yang lemah lembut, nampak baik je kan. Aku pula jenis yang cepat percaya orang. So, bila dia ajak aku teman dia balik kampung dia dekat Perak, aku setuju je lah. Dia kata nak urus harta arwah suami dia. Lepas tu nak bawa balik kereta lama ayah dia. Aku fikir okey lah kan. Tak ada apa pun. Sambil tolong kawan boleh jalan-jalan. Kami time tu pergi kampung dia naik bas pada waktu malam. Sampai je dekat situ pada subuh dekat satu pekan kecil tu. Badan time tu jangan cakap lah, memang penat gila. Nak dipendekkan cerita, Maya ajak singgah rehat dekat rumah tumpangan lama dekat tepi pekan tu. Mai, masa aku masuk bilik tu, terus aku rasa macam lain macam. Aura dia lain macam. Bau dia pula, bau kapur barus yang kuat sangat. Padahal bilik tu nampak bersih je. Aku buat tak tahu je lah. Tapi lepas Maya keluar kejap nak jumpa peguam, tinggallah aku sorang-sorang dekat dalam bilik tu. Aku baring. Bila aku baring ni tadi, tepi telinga aku ni macam dengar orang berbisik dekat celah dinding kayu. Rumah tu rumah kayu tau. Aku dengar ada bunyi bisikan dekat tepi celah dinding kayu ni. Serius aku cakap, masa tu aku tidur pun tak lena. Kiranya nak rehat, kiranya baru sampai nak rehat, nak tidur kejap lah, nak lelapkan mata kan. Tapi tidur aku tak lena pada petang tu. Macam ada yang perhatikan aku. Korang perasan tak kalau korang sorang-sorang dekat satu tempat, lepas tu anak mata korang ni macam ada rasa ada someone yang tengah tengok korang, tapi tak ada siapa pun. Macam tu lah. Petang tu Maya balik. Dia terus ajak aku pergi ke satu rumah ni. Katanya rumah keluarga arwah suami dia. Kami sampai masa matahari dah terbenam lah. Dekat lereng bukit, kawasan dia sunyi gila. Dari jauh lagi aku nampak banglo besar 2 tingkat. Cantik. Nampak cantik memang cantik. Tapi nampak macam suram. Pokok-pokok besar pula keliling rumah tu macam tutup cahaya bulan. Bila aku pijak je halaman dia, angin sejuk terus lalu dekat tengkuk aku ni. Aku pun rasa macam macam tak selesa lah kan. Bila kau rasa angin tiba-tiba lalu dekat tengkuk kau. Mai, aku dah tak rasa sedap hati dah masa tu katanya. Dalam rumah tu ada ibu mertua dia dengan seorang penjaga tua je. Malam tu kami duduk tengok TV. Entah kenapa, semua cerita malam tu cerita hantu. Dekat TV tu lah. Lagilah rasa vibe-vibe seram dia kan. So, kami masuklah bilik awal. Masa dalam bilik tu, Maya keluar kejap nak pergi ke dapur. Aku sorang-sorang lah baring sambil belek-belek majalah lama kan. Tiba-tiba,
pintu bilik diketuk dengan kuat. Sangat-sangat kuat. Mai, bukan ketuk biasa tau. Macam orang nak pecahkan pintu tu. Aku terus beku. Aku panggil Maya, tak ada jawapan. Aku tanya, siapa tu? Tapi tak ada suara. Cuma ketukan tu makin kuat. Serius, masa tu aku dah nak nangis dah. Tiba-tiba Maya masuk bilik. Maya masuk bilik, tapi dari pintu bilik air. Aku terus tanya dia, siapa ketuk pintu tadi? Muka dia terus pucat. Dia cakap, Sarah, kat atas ni cuma kita berdua je tau. Mai, masa tu bulu roma aku ni terus naik satu badan. Tiba-tiba Maya tarik tangan aku kuat-kuat. Kita keluar sekarang, ambil beg kau. Kami terus capai beg dan terus keluar. Baru je nak turun tangga, kami dengar bunyi hentakan kaki berat dari bilik tadi. Duh, 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 duh. Macam itulah. Macam ada benda yang tengah kejar kita orang. Kita orang lari turun tangga macam nak mati separuh nafas. Sampai je depan pintu, tingkap sebelah pintu pula tiba-tiba kena ketuk dari luar. Aku ni jenis yang tak puas hati tau. Aku tergerak nak pandang. Mai, time tu lah aku nampak tangan besar, hitam, berbulu lebat. Dia cakar-cakar cermin tu. Lepas tu, suara menilai pula kuat gila pecah pada malam tu. Kami terus masuk dalam kereta dan Maya pecut keluar dari situ tanpa pandang belakang. Kami berhenti dekat stesen minyak. Duduk situ sampailah pagi sebab takut nak ke mana-mana. Nak dipendekkan cerita, lepas aku desak Maya, finally Maya mengaku rumah tu dulu tempat pemujaan dan benda dalam tu masih ada. Dia kata penjaga rumah tu tak suka orang luar masuk, which is aku ni lah sebagai kawan dia kan, sebagai orang luar. Time tu aku dah nak marah lah, tapi aku tengok dia punya menggigil tu, aku diam je, aku tak jadi nak marah. Esoknya pula kami terpaksa patah balik sebab kunci kereta tertinggal dalam rumah tu. Kali ni suami baru Maya ikut sekali. Tapi belum sempat kita orang masuk rumah, suami dia tiba-tiba jatuh terduduk. Mata dia merah. Dia pandang aku macam dia ni benci gila dekat aku. Dia cakap dengan suara yang garau, "Kau mau balik palsu." Mai, aku terus rasa badan aku ni sejuk gila. Rupanya benda dari rumah tumpangan malam sebelum tu ikut aku. Dan dia berlaga tau. Dia berlaga dengan penunggu banglo tu. Kawan dia yang pandai perubatan Islam kena datang untuk tolong. Malam terakhir tu pula, kita orang tidur dekat ruang tamu. Buat bulatan lah. Tak berani nak naik atas langsung. Dan sepanjang malam tu, kita orang dengar bunyi barang pecah dekat atas. Bunyi orang menangis dan bunyi cakar dekat dinding. Mai, time tu aku selubung kepala aku tak berani nak buka mata langsung. Pagi-pagi tu aku terus paksa Maya balik. Sepanjang jalan tu aku diam je. Sampai sekarang aku tak boleh lupa tangan hitam yang dekat tingkap tu. Serius Mai, kalau kau nak ikut orang pergi dekat tempat yang asing yang kau tak tahu pun tempat tu apa, sebelum tu kau fikir 2 kali. Sebab benda-benda macam ni dia tak nampak tapi dia ada. Kisah ni sebenarnya menceritakan tentang si kawan dia ni, si aku ni tadi tak tahu pun latar belakang si Maya ni tadi. Latar belakang tempat yang Maya nak pergi tu. So dia ikut je lah. Last jadi macam tu. So apa pendapat korang tentang kisah? Kalau korang rasa kisah ni macam tak logik, korang boleh komen kat bawah. Kalau korang rasa cerita ni logik, yang seram,
korang komen juga dekat bawah. So kita ke next kisah pula. Kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni bertajuk Penumpang Tanpa Wajah. Tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. Kisah ni dihantar oleh Firdaus. Nama aku Firdaus. Malam tu, aku balik kerja macam biasalah. Dari kawasan pedalaman Hulu Langit, aku memang dah biasa drive malam. Pukul 8 lebih, baru gelap. Baru gelap pula. Pukul 8 lebih, baru gerak. Nak balik rumah dekat Ceras, aku selalu guna jalan pintas tau, jalan kecil. Laluan tepi hutan dengan ladang getah. Mai, jalan tu memang sunyi gila. Biasalah kan jalan kecil dan jalan yang orang jarang nak lalu ni memang sunyi lah. Tak ada lampu jalan, gelap dia, gelap yang pekat. Pokok kiri kanan macam tengah tengok kau. Malam tu baru lepas hujan. Jalan becak lah, berlubang. Aku drive perlahan je sambil pasang lagu rock kapak nak hilangkan sunyi, kata dia. Aku sempat tengok cermin belakang. Aku nampak kosong je. Tak ada satu pun kereta ikut aku. Aku sorang-sorang je dekat lorong tu. Tiba-tiba, lagu dalam kereta aku tu mula tersekat-sekat. Dia macam, apa orang cakap, macam tak ada line lah macam tu. Bunyi dia jadi serak. Lepas tu, terus mati. Terus off lah. Aku tekan butang power on tu banyak kali, tapi tak hidup. Dah kenapa pula ni? Aku membebel sorang-sorang. Aku biarkan je. Aku teruskan perjalanan aku, teruskan drive. Tapi Mai, bila sunyi tu datang, dia rasa lain macam tau. Rasa macam ada sesuatu yang tengah perhati aku. Aku mula teringat cerita orang pasal jalan tu. Konon ada penunggu lah yang suka kacau orang lalu dekat situ waktu malam. Aku terus baca apa yang aku ingat. Tiba-tiba, radio tu hidup sendiri. Lampu dia terang gila. Volume dia terus naik kuat sampai maksimum tu lah. Mai, bunyi dia bingit sangat sampai telinga aku ni sakit. Time tu aku terkejut lah sampai nak hampir terbabas. Dengan tangan aku lagi menggigil, aku pusing volume tu bagi perlahan. Tapi yang buat aku lagi seram, lagu tu bukan lagu aku yang aku pasang sebelum tu. Bukan lagu rock, tapi lagu lama. Sayu macam lagu orang mati. Dan lirik dia ulang-ulang lirik yang sama. Lirik dia macam ni lah. Pulanglah, tempatmu bukan di sini. Oh, damn. Mai, masa tu, bulu roma aku ni terus naik satu badan. Belum sempat aku buat apa-apa, radio tu mati balik. Tiba-tiba sunyi. Tapi kali ni, kereta aku pula jadi berat. Biasalah kan? Aku tekan minyak kuat, tapi meter dekat kereta aku tu tak naik. 40 je. Dia stay dekat 40 tu je. Enjin pula dah meraung macam tarik benda berat. Masa tu aku tahulah ada benda tumpang kereta aku. Dekat belakang lah. Mai, time tu aku tak berani langsung nak pandang cermin. Sebab aku dah tahu ada benda dekat belakang. Aku fokus jalan je. Tiba-tiba, dari seat sebelah aku ni pula, aku dengar bunyi srek, srek, srek. Damn. Macam kuku tengah cakar kerusi kereta aku. Time tu aku kakulah. Lepas tu, ada suara dekat telinga aku. Dekat sangat. Macam dia betul-betul dekat sebelah aku. Lagi. Aku nak cepat sampai. Ya Allah, time tu, my suara dia garau. Garau-garau basah macam tu. Aku terus baca ayat kursi tanpa henti. Air mata aku pula time tu dah jatuh. Memang dah menangis lah. Aku cuma berharap cepat sampai dekat kawasan rumah.
Bila je aku lepas pintu gerbang kawasan perumahan, tiba-tiba kereta aku ringan balik. Jadi normal lah. Enjin normal, aku boleh pecut macam biasa. Dan radio pula tiba-tiba hidup balik. Kali ni pasang ceramah agama pasal alam barzakh pula. Mai, time tu aku terus meremang gila. Sampai je rumah, aku tak terus keluar. Tak terus keluar dari kereta lah. Aku duduk je dalam kereta. Aku diam, lama. Lepas tu sebelum aku turun, aku tengok seat sebelah. Mai, time tu aku tengok ada kesan cakaran halus tapi dia nampak jelas. Dan ada titisan air. Titisan air yang pekat, hitam, bau hanyir macam tu lah. Time tu aku tak tahu nak buat apa dan aku terus keluar, terus keluar dari kereta tu, aku terus masuk rumah, mandi apa semua, bersihkan diri, terus aku lelap. Aku terus tidur tak sedar sampailah pagi, tak sedar apa dah. So itu saja kisah yang dihantar oleh Firdaus ni tadi. Dan cerita ni macam tergantung, tak tahu apa jadi lepas tu. Ya, itu kisah yang dihantar oleh Firdaus ni tadi. Apa pendapat korang tentang kisah ni? Korang ada kisah yang sama macam Firdaus ni ataupun korang pernah dengar kisah yang sama macam Firdaus ni? Korang komen dekat bawah. So, thank you pada yang dah tengok sampai habis. Jangan lupa like, komen and subscribe, okay? Supaya korang tak tertinggal kisah-kisah seram yang akan share selepas ni. So, bye-bye. Assalamualaikum.